Pernah tak kita tanya, setiap permintaan Tuhan, aku cukup ke tak? Kita akan menderita untuk menggembirakan orang lain. Allah Allah. Saat semua orang membenci kita, akan hadir orang yang benar-benar tulus menyayangi kita. Jangan pernah malu untuk berubah dan jangan pernah untuk berputus asa dengan rahmat Allah. Allah. Jika kita ada semua dalam hidup kita, tetapi kita gelisah, sebenarnya itu bukan kehidupan. Sahabat yang paling baik adalah Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam episod yang keberapa dah tak ingat dah. Episod kan bukan episod yang ke-6 sebab nanti ada ni kan. Tak ingat dah episod keberapa, dah banyak dah. Dalam podcast kita Nada Bermakna, dan kali ni episod kita ni kita bawakan tetamu yang sangat-sangat istimewa. Dan fun fact, saya berdoa supaya dapat kita punya tetamu ni. Untuk tetamu lain saya tak adalah doa sangat kan. Saya macam invite, kalau tak terima tak apa lah. Tapi ustaz ni saya doa, bukalah DM, ya Allah, bukalah DM. Jadi kita bersama dengan Ustaz Ahmad Rizam. Apa khabar Ustaz? Sihat? Baik, alhamdulillah. Sihat walafiat. Ustaz, saya terkejut bila tahu Ustaz sebenarnya orang Hulu Selangor. Ustaz orang Batang Kali? Saya asalnya asal saya orang Sabak Benam lah. Okey. Tapi berhijrah Hulu Selangor ni lebih kurang pada tahun 1980. Jadi dekat Batang Kali tu sekarang rumah Ustaz? Rumah di Batang Kali, rumah di Kampung Melayu Rasa, di Kampung Melayu Rasa. Kampung Melayu Rasa. Dua. Macam saya cakap tadi, mak mertua saya rumahnya kat Desa Rening. Dekat tak dengan Kampung Melayu Rasa? Dekat, Saya pun alhamdulillah. tak pernah explore sangat pun. Tak jauh pun. Oh, tak jauh Jadi apa perasaan Ustaz datang ke, saya dapati ini podcast pertama Ustaz, betul ke? Betul-betul. Ini podcast pertama dan saya tak pernah join mana-mana podcast sebelumnya. Sebabnya satu, bukan jiwa saya lah. Saya nak cakap terus terang, bukan jiwa saya, tapi saya sendiri tak ada jawapan kenapa saya terima podcast daripada Idin. Dan tak ada jawapan sampai saat ni. Tak ada jawapan dan saya tak tahu saya nak jawab macam mana. Bila Ustaz tahu kan, mana saya nak jemput Ustaz datang ke studio saya untuk kita berpodcast, berborak, apa perasaan Ustaz time tu? Ikhlas lah. Saya bila ada jemputan daripada Idin, mula-mula lagi saya tersenyum. Persoalan yang timbul dalam kepala saya, kenapa saya dan kenapa saya, dan benda ni bukan track saya tau, bukan jalan saya. Jadi saya kata lama jugalah saya fikir dan terus fikir sama ada saya nak terima ke tak, dan akhirnya saya bagi jawapan. Saya terimalah sama ada ni podcast yang pertama dan tak akhir saya ke. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat terharulah bila Ustaz sudi, sebab saya dah tengok Ustaz lama dah. Waktu saya 2014 dulu saya dah nampak video Ustaz kan. Jadi satu persoalan Ustaz, kalau saya tanya, kalau Ustaz sudi jawab, bolehlah jawab kan. Saya dari dulu saya memang suka Ustaz kan. Waktu Ustaz muda dulu, waktu Ustaz sangat tegas, saya suka cara Ustaz. Sebab saya asalkan dakwah tu saya suka semua. Mana ada orang kata dakwah ni kena lembut, tapi saya suka semua dakwah. Sebab semuanya kesedaran untuk kita kan. Jadi apa yang menyebabkan, sebab saya tengok sekarang Ustaz banyak menangis, banyak buat perkongsian yang sangat-sangat menyentuh hati kan. Apa menyebabkan Ustaz tukar cara dakwah tu sendiri? Secara saya bercakap ni biar kita pertama sekali saya jawab secara teknikal lah. Okay. Semasa kita kecil dulu, waktu ayah kita didik kita, dia didik kita dengan marah, dengan teguran yang agak pada kita tak boleh nak terima teguran tu. Kita rasa tak sesuai dengan jiwa kita dan dia rotan kita. Dia marah tu macam seolah-olah kita rasa macam ayahku benci aku ke. Sebenarnya setelah kita menyadari perkara itu, bila masa kita telah membesar, dan perkara yang paling kita menyesal dan kita akan bersyukur dengan
cara marah, cara rotan ayah kita itu tak kala dia tak ada. Dan lalu kita berkata dengan diri kita, kita kata apa? Terima kasih ya. Sebab ayah pernah marah saya, ayah pernah rotan saya. Tapi ketika saat kita membesar, perubahan ayah kita agak ketara. Dia tak marah macam dulu. Dia tak rotan kita kerana dia melihat bukan cara itu yang sesuai untuk kita pada waktu itu. Begitulah sebenarnya dalam dakwah ni. Ada masanya kita kena bertegas dalam suatu hukum dan ada masanya kita tak boleh guna cara yang sama untuk mengajak manusia ni pada keadaan situasi yang terlalu berubah pada zaman mutakhir ini. Saya mula mengajar tahun 1989 dan zaman itu tak sama dengan zaman sekarang. Saya rasa zaman juga telah berubah 360 darjah. Bukan zaman saja tapi manusia juga berubah. Masyarakat berubah daripada semua peringkat. Jadi pada pandangan saya lah, cara kita juga kena berubah. Itu secara teknikal. Yang kedua. Okey, yang kedua. Sebenarnya kita tak mampu nak berubah pun. Maksud Ustaz? Baik. Banyak perkara yang kita tahu, kita tak akan mampu buat semua yang kita tahu. Kita tahu itu salah. Dan kita tak mampu nak tinggal benda itu salah. Walhal kita tahu benda itu salah. Dan kita tahu benda itu betul. Dan kita tak mampu nak laksanakan benda itu betul. Dan satu jawapan kita. Kita kata saya tak kuat. Dan saya tak mampu. Sebenarnya pada hakikat perjalanan kita, yang akan ubah kita adalah Allah. Dan jika Allah tak mahu ubah kita, sekuat manalah kita berjuang, kita takkan mampu berubah. Itu jawapan saya. Masya Allah. Satu jawapan yang sangat-sangat saya suka Ustaz jawab tadi. Kita tahu banyak kebaikan, tapi kita tak mampu untuk buat semua. Dan kita tahu ada perkara tu salah, tapi kita tak mampu nak tinggal semua. Perkara tu memang kadang-kadang, sebab saya dalam dunia media ni Ustaz, saya rasa sejak tahun 2019 kan, kadang-kadang kita belajar tentang sabar kan. Biasalah bila kita dalam media ni kan, akan ada orang duk hentam kita, dia cakap kita begitu, begini dan sebagainya kan. Jadi kita belajar tentang sabar. Bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana tidak berputus asanya para Nabi kan. Wala tayasu min rauhillah. Kan? Ketika Nabi Yaqub pesan pada anak-anaknya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jadi nak apply itu susah Ustaz. Macam mana kita nak apply sifat sabar ni dalam kehidupan bila mana kita berhadapan dengan suatu perkara ataupun ujian yang besar? Macam inilah. Saya sebenarnya saya tak pandai dan saya tak tahu dan saya tak alim macam ustaz lain. Tapi saya bercakap daripada sudut perjalanan hidup saya yang hampir 60 tahun ni. Dan sebenarnya tak ada satu manusia dalam dunia ni yang tak diuji oleh Allah. Maka ujian ini adalah satu cara tarbiyah yang cukup baik untuk kita terus melangkah dalam hidup ini yang penuh dengan gelora kehidupan. Hidup ni tak pernah tenang. Betul. Dia bagaikan laut yang sentiasa bergelora. Allahu Akbar. Kalau laut ini tak bergelora, maka dia akan jadi musnah. Dan orang tak panggil dia laut. Begitulah kehidupan ni. Sebenarnya setiap ujian yang kita lalu untuk kita dapat benda sabar tu yang saya katakan, kita tahu sabar, benda tu baik. Kenapa aku tak boleh Kenapa aku tak dapat Dalam perjalanan hidup saya lah, saya lalui banyak perkara yang menyakitkan. Contohnya Ustaz?
banyak perkara yang menyakitkan. Boleh keluarkan sikit ke cerita-cerita menyakitkan macam mana Idin okay. Idin kata dalam platform media akan dikecam dan sebagainya. Perkara itu semua orang lalu. Cuma kekuatan yang saya pegang sampai hari ini, aku ada Allah. Walaupun minta maaf, sebanyak mana ujian yang datang kepada kita sehingga kan kita betul-betul sakit. Dan sakit tu manusia sekeliling kita tak mampu ubat kita. Dan mereka tak pernah untuk dan sebenarnya lah manusia di sekeliling kita tak pernah menenangkan kita pun. Dan setiap perkataan mereka yang ada di sekeliling kita tak pernah menjadikan kita tenang. Tetapi saat kita berpegang bahawa Allah takkan pernah tinggalkan aku. Dan Allah takkan pernah khianati aku. Dan Allah tak pernah menzalimi aku saat aku tewas. Dan saat aku berjaya, aku tetap ada Allah. Dan sahabat yang paling baik adalah Allah. Maaf kalau saya letakkan perkataan sahabat. Kerana sahabat ni sifat dia adalah akrab. Jadi macam mana kita boleh sabar saat pegangan kita tidak akan pernah berubah? Macam mana pun badai hidup yang melanda dalam diri kita, dia tak akan boleh menggoyahkan kita. Bila kita pegang Allah dalam hidup kita. Kenapa? Kerana siapa Allah? Istighna an kulli ma siwa wa muftakirun ilaih. Dia zat yang maha kaya dan semua makhluk berhajat kepadanya. Jadi persoalan saya, kenapa kita selalu tinggalkan dia? Allahu Akbar. Dan kenapa kita meletakkan Allah ni dalam pilihan yang terakhir? Ya Allah. Kita apabila menghadapi suatu ujian, kita akan berusaha keras untuk keluar daripada ujian itu dengan kemampuan kita. Dan setelah kita tidak mampu menghadapinya, baru kita meletakkan Allah dalam pilihan hidup kita. Dan persoalan saya, kenapa kita berkali-kali melakukan perkara itu kepada Tuhan kita yang tak pernah meninggalkan kita, yang sentiasa terlalu hampir kepada kita? Itu persoalan saya. Kadang ada orang kan, mungkin sebab ada keyakinan lah Ustaz, mana tauhid dia mungkin tidak berapa kukuh kepada Allah Ta'ala, sehingga dia rasa dia akan keluar daripada pergelutan masalah tu dengan usaha dan tangan dia sendiri. Dan dia menjadikan Allah sebagai pilihan yang terakhir. Mana waktu dia dah tak mampu baru, ya Allah bantu aku. Tapi hakikatnya sepatutnya Allah tu yang pertama, betul Ustaz? Iyalah. Itu sebenarnya itu pegangan kita sebenarnya daripada dulu sampai bila-bila. Walaupun dunia ni berubah, perjalanan dunia ni berubah, sebesar manalah perubahannya, tapi Allah tetap sama. Allah Akbar. Tuhan kita tetap Tuhan yang satu. Tuhan kita itulah daripada dulu sehingga sampai bila-bila, dan dia tak pernah berubah. Sebab itu pada orang mukmin, dia tak pernah ada takut dalam kehidupan ni. Allah, benar ya. Dan dia tidak pernah bersedih dalam hidup ni. Benar. Kerana dia ada Allah. Itulah kekuatan orang mukmin. Kenapa aku tak pernah takut untuk menghadapi kehidupan ni, dan aku akan terus melangkah. Walaupun bagaimana keadaan tanah yang harus aku pijak. Aku mesti melangkah. Kerana saat
aku berhenti melangkah itu belum sampai takdirnya lagi. Di mana saat kita kena berhenti melangkah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saat itu kita dipaksa untuk berhenti melangkah dalam langkah perjalanan kita di dunia ini. Tapi hakikatnya kita masih terus melangkah pada satu zaman yang berbeza. Fasa yang berbeza, alam yang berbeza. Jadi kita kena tanya, kenapa aku tak pernah yakin dengan Tuhanku? Kenapa aku perlu ragu akan Tuhanku? Nak kata kita bodoh tak? Zaman ini zaman terlalu ramai orang pandai. Yeah. Dan kalau kita tanya, semua orang boleh memberikan jawapan ni. Tetapi dalam hati saya selalu saya fikir, saya sendiri kadang-kadang ikhlas ya Idin, saya bercakap dengan Idin ni bukan bercakap sebagai seorang ustaz tau. Saya bercakap sebagai seorang ayah kepada seorang anak yang saya sedang berada di hadapan anak saya sendiri. Yang mana pada hakikatnya saya akan berhenti melangkah dahulu daripada Idin. Dan Idin akan terus melangkah dalam dunia ni. Kadang-kadang saya bertanya dengan diri saya bila sesuatu ujian yang sehinggakan saya rasa saatnya ujian yang kita hadapi itu menjadikan kita rebah dan kita cakap, ya Allah aku tak kuat. Dan ketika saya tersedar, kenapa saya cakap, kenapa saya goyang dengan Tuhan saya? Kenapa saya rasa aku tak mampu nak bangun padahal aku ada Tuhan yang maha kaya. Aku ada Tuhan yang maha berkuasa. Kenapa aku goyang Sandaran kita adalah yang terkuat. Sandaran kita adalah yang maha berkuasa. Sandaran kita adalah yang maha kaya. Kenapa aku tak kuat Kenapa aku jadi goyang kenapa kita macam, apakah iman aku dah mula kurang ke? Jadi persoalan tau Idin. Kenapa aku goyang? Kenapa aku tak mampu? And kita Idin kalau ayah kita kaya, dia millionaire, dan kita rebah, kita goyang tak? Ayah millionaire, dia rebah. Kita kata nothing. Sebab apa? Sebab ada sandaran kita kuat. Kenapa kita tak yakin bahawa Allah itu lebih kuat? Allah. Sandaran yang lebih kuat. Ya Allah. Kenapa kita tak boleh pegang macam tu? Dan itu yang saya katakan, kita tahu kenapa kita tak mampu berpegang dengan apa yang kita tahu. Dan kita tahu kenapa kita tidak boleh yakin dengan apa yang kita tahu. Dan kita tahu kenapa kita tak nak grab apa yang kita tahu. Dan ini yang menjadi persoalan saya. Persoalan saya, sebab itu dalam kuliah saya sekarang, saya tak ajak orang untuk tahu. Saya ajak orang untuk grab apa yang dia tahu. Saya ajak orang untuk pergi kepada pengetahuan dia. Saya ajak orang untuk berjalanlah pada pengetahuan kita. Jangan kita terhenti pada apa yang kita tahu. Tapi kita nikmatilah setiap pengetahuan kita. Itu je lah. Bila Ustaz, daripada yang saya tahulah, saya tengok video klip-klip Ustaz kan. Lepas tu Ustaz seorang yang sangat tegas dalam berceramah. And then sekarang Ustaz dah cara penyampaian yang lembut, yang menyentuh hati. Bagaimanakah penerimaan orang perubahan Ustaz? Saya yakin ramai yang tanya, Ustaz kenapa Ustaz dah tak ceramah macam dulu? Saya yakin ramai yang tanya. Jadi macam mana Ustaz
respon akan perkara tu? Sebenarnya mungkin jawapan saya orang kata jawapan yang gila lah. Kenapa gila? Saya tak buat dalam hidup saya kan orang lain. Dan saya buat apa yang saya rasa Allah suka tak aku buat ni. Dan Nabi suka tak apa yang aku buat sekarang. Dan saya tak pernah fikir orang suka tak aku. Dan tak ada terlintas pun dalam fikiran saya apa kata orang. Kerana perjalanan tu pernah saya lalu. Kita akan buat kerana orang dan kita akan cari kesempurnaan pada makhluk di sekeliling kita. Walhal kita tak akan pernah menemui kesempurnaan itu. Allah Akbar. Dan kenapa saya harus mengejar sesuatu yang tidak pasti dalam hidup ni. Dan kenapa saya tak nak kejar benda yang pasti dalam hidup saya. Iaitu aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Sayyidina Rasul. Dan aku tak mampu pun nak balas semua kebaikan yang Allah telah berikan kepada aku. Dan kenapa aku tak nak berubah sekarang? Dan sebenarnya saya tak mampu pun untuk berubah Aidin. Dan orang bertanya kepada saya, kenapa tak berubah? Dan saya tak ada jawapan. Dan saya sendiri pun tersedar, kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku dah tak mampu untuk tegas garang macam dulu? Dan kenapa tak boleh saya nak buat macam dulu balik? Dan tak ada jawapan ni. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Allah. Kenapa kau berubah? Saya tak ada jawapan. Dan kalau jawapan ilmiahnya, ketika Allah mahu kita berubah dan kita tidak akan mampu menolak. Ketika Allah mahu kita berubah, kita tak akan mampu menolak. Subhanallah. Tadi sebelum Ustaz datang kan, saya ada tengok satu klip Ustaz. Saya nangis tengok klip tu. Saya tersentuh hati. Ustaz kata tunduk. Kan? Jadi orang yang tunduk. Kita kaya pun tunduk. Apa pun yang kita ada, kita berilmu, alim macam mana pun tunduk. Lebih macam mana pun kita tunduk. Jangan sampai kita ditundukkan oleh Allah satu masa nanti kan. Jadi benda tu memang berisan kat hati saya Ustaz. Sebab kadang-kadang kita ni sebagai manusia kita lupa. Kita lupa bahawa apa yang kita ada sekarang ni semua Allah punya. Kita lupa apa yang Allah bagi ni semua pinjaman. Satu masa Allah boleh ambil balik, Allah boleh bagi bil-bil masa dan Allah boleh ambil bil-bil masa. Macam mana nak latih diri untuk sentiasa tunduk tu Ustaz? Supaya kita sedar yang semua ni pinjaman. Okey. Sebenarnya kita kenal tak diri kita siapa? Dan Mesti kenal lah. sebenarnya kita sendiri pun tak kenal siapa kita. Okay. Yang kita tahu saya Ahmad Riza Ghazali. Saya ada isteri, saya ada anak. Dan karier saya macam ni. Dan kita tak pernah ingat pun yang kita ni hamba Allah Ta'ala. Allah Akbar. Dan setiap soalan kalau orang tanya siapa ya awak? Boleh tak awak letakkan apa biodata awak? Dan saya rasa tak pernah ada orang yang mengatakan saya hamba Allah. Dan mereka cuma bukan mereka selalu yang kita tonjolkan haza min fadli rabbi. Saya ustaz, saya contohlah saya influencer, saya ini dan jarang kita dengar saya hamba Allah. Saat kita selalu memandang kepada setiap anugerah Allah, waktu itu kita akan mula mendongak kepala ke langit. Dan kita terlupa yang mana kita berasal daripada bumi yang sama. Jadi tak kala kita lupa, kita tak akan mampu tunduk.
dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, satu perkataan yang Allah sebut dalam Al-Quran, haza min fadli rabbi. Dan kita lupa yang ini adalah haza min fadli rabbi. Dan saat itu kita mula bongkak dengan apa yang kita ada. Allah Akbar. Dan ketika kita mula lupa siapa aku ni siapa sebenarnya, dan kenapa Allah hidupkan aku dalam dunia ni, dan apa yang aku mahu aku mahu apa dengan hidup ni. Dan seolah-olah kita keliru dengan diri kita sendiri. Saat kita keliru dengan perjalanan hidup kita sendiri, saat itulah kita tersasar arah. Saat kita tersasar arah, kita tidak akan mampu tunduk. Allah. Tetapi sampai masanya kita akan tetap rebah ke bumi. Sehebat manalah kita, Benar. akhirnya kita akan rebah ke bumi. Benar. Sekaya mana kita akan rebah ke bumi. Allah. Itu je Idin. Dan ketika kita sedar, satu hari aku akan rebah ke bumi, kita tak akan mahu untuk mendongak ke langit. Tapi sebabkan kita tak rasa satu hari aku akan rebah ke bumi, sebab itu Nabi suruh kita ingat mati, Din. Orang yang bijak, orang yang mengerti mati. Ya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Ini orang bijak. Orang bijak bukan orang yang kitabnya bersusun rapi. Sijilnya terpampang di dinding. Benar. Tak. Orang bijak man dana nafsahu. Dia suka hisap diri dia. Allah. Di mana aku sekarang, apa yang aku dah buat, apa status aku. Kalau kita selalu memandang kepada dunia ni, kita takkan menemui kepuasan. Ya Allah. Ya Allah. Betul lah. Dan dunia sentiasa buat kita nak lagi, Ustaz. Mana ada tempat yang puas untuk dunia ni? Kalau kita memandang ke dunia tanpa kita beralih kepada akhirat, kita tak akan mampu untuk menemui kepuasan. Tetapi kalau kita memiliki dunia dan memandang kepada akhirat, kita akan menemui kepuasan itu. Dan kepuasan itulah yang tidak ada tandingnya. Allah. Okey. Yang selalu buat kita resah apa dia? Masalah, Ustaz. Tak. Yang selalu buat kita resah adalah dunia ni. Yang selalu kita buat resah adalah makhluk di sekeliling kita. Daripada dunia dan makhluk di sekeliling kita ni yang mendatangkan masalah dalam hidup kita. Maka guru saya pesan, boleh tak kau memiliki dunia, tetapi dunia itu tidak menyusahkan kau dan tidak menggelisahkan kau. Kau memiliki orang di sekeliling kau, tapi orang di sekeliling kau menjadikan qurratu ain dalam hidup kau. Maka itulah kehidupan orang mukmin. Okey. Okey. Menarik, Ustaz. Allahu Akbar. Tapi saya tak pandai tu, Idin. Saya, inilah perkataan orang tak pandai. Perkataan orang tak pandai, orang tak ada ilmu, orang tak ada sijil, orang tak ada takharus keluar universiti mana-mana. Ini perkataan saya. Tapi perkataan-perkataan Ustaz yang sebenarnya telah membuka hati ramai orang, Ustaz. Saya tak mampu nak bercakap begitu. Cuma setiap kali saya di meja kuliah, saya cuma berharap lah. Setiap perkataan saya, mudah-mudahan ada rahmat di sebalik setiap perkataan yang saya lontarkan daripada mulut saya lah. Dan saya tak pernah pun niat setiap saya di meja kuliah,
saya nak ajar orang. Dan sebenarnya saya kata saya ni macam orang gila. Saya bercakap untuk diri saya sebenarnya. Dan setiap apa yang saya cakap itulah diri saya sendiri. Dan setiap perkataan itu adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Dan kadang-kadang kita lupa dengan diri kita. Dan waktu saya mengajar itulah saya pesan untuk diri saya. Dan saya tak ada pesan pun untuk orang yang di hadapan saya. Dan jika ada orang yang mendengar dan dia menerima akan perkataan itu, saya rasa itu satu rahmat. Okey, sebab apa Taidin? Kita takkan mampu ubah orang. Betul. Tapi kita mampu ubah diri kita. Ya, betul. Dan kita saat kita mampu untuk ubah diri kita secara alaminya lah, secara orang sekeliling kita akan berubah. Kalau kita nak isteri kita baik, kita kena jadi suami yang baik. Kalau kita nak anak-anak yang baik, kita kena jadi ayah yang baik. Kalau kita nak adik-beradik kita yang baik, kita menjadi seorang abang yang baik. Tapi status tu susah tu Idin. Gelaran untuk jadi orang baik ni susah. Kita perlu berkorban. Kenapa Ustaz susah? Kita kena saya bila cakap benda ni, saya akan flashback. Saya akan flashback tau, peristiwa. Kita akan menderita untuk menggembirakan orang lain. Allah Akbar. Menderita untuk menggembirakan orang lain. Sebenarnya kita kecewa tau Idin. Tapi kita sembunyikan kecewa itu dalam senyuman kita. Sampai kau orang tak tahu yang kita ni susah ke? Kita sakit ke? Kita menderita ke? Tetapi saat kita ingin orang lain di sekeliling kita untuk bahagia, kita terpaksa sembunyikan semua perkara itu. Sebenarnya nak jadi orang baik dia memang susah. Pepatah Melayu kan? Pepatah Melayu. Saya malas bercakap. Saya cakap dengan anak-anak saya pun saya menangis. Gajah ni dia mati tinggalkan gading. Dan manusia mati tinggalkan nama. Gajah ni dia rosakkan tanaman orang. Dan kalau dia lalu orang jadi takut kan. Seolah-olah gajah ni tak pernah buat baik. Ni gajah liar tau. Gajah ni seolah-olah tak pernah buat baik dalam hidup dia. Tapi lepas matinya dia buat baik. Benda yang paling berharga dalam tubuh dia adalah gading. Dan orang boleh teruskan hidupnya selepas kematian dia. Dan manusia mati tinggalkan nama. Sebab kita tak ada Idin, orang takkan ingat kita jika orang lupa nama kita. Dan selagi nama itu masih diingat oleh orang di sekeliling kita, maka di situ adanya doa. Sebab itu kita perlu jadi orang baik. Siapa pun kita dalam hidup ni, kita tak perlulah untuk memanjat gunung selain daripada gunung menjadi orang soleh. Kerana apa? Lalu orang akan kata tak perlulah jadi kaya, tak perlulah jadi itu, tak perlu jadi ini. Mereka silap. Setiap orang baik, Allah akan berikan kebaikan dalam hidup dia. Guru saya pernah pesan dekat saya, Zam, dia kata, apa yang kau berikan dalam hidup ni, itu kau akan terima. Setiap pemberian yang kau telah berikan dengan hati yang tulus,
kau akan menerimanya saat kau memerlukan. Bukan hari ini kita tolong orang, besok orang akan tolong kita. Tapi pertolongan itu akan hadir saat kita benar-benar memerlukan pertolongan itu. Kita berikan kasih sayang dalam hidup hari ini, Din. Mungkin kita tak rasa semua orang sayangkan kita hari ini, besoknya. Tapi saat semua orang membenci kita, akan hadir orang yang benar-benar tulus menyayangi kita, yang akan pegang tangan kita dan dia tak akan melepaskan genggaman itu. Dan Allah kabulkan doa kita. Setiap doa kita bukan dengan kemahuan kita. Tapi saat kita memerlukan doa itu, lalu Allah mengkabulkan doanya. Allah. Ustaz memang kecil-kecil nak jadi pendakwah ke Ustaz? Tak pun. Saya tak ada pun. Saya terkejut kenapa saya duduk tempat ni. Idin, saya pun terkejut tau. Kenapa aku duduk tempat ni kenapa aku ada tempat sekarang Ustaz dah ada jawapan lah. Saya tak ada jawapan. Saya tak ada jawapan kenapa aku berada dalam keadaan yang sekarang. Jadi tak ada jawapan, Idin. Kerana kecil-kecil dulu Ustaz tu belajar pondok ke? Saya tak adalah belajar mana, Idin. Tak adalah. Saya belajar sekolah agama, kemudian saya duduk pondok sekejap. Kemudian Allah takdirkan, Allah tentukan kepada saya ni dapatlah mengaji sekejap. Bukan mengajilah, duduk sekejap di Mekah. Oh, Ustaz belajar di Mekah? Bukan belajar, Idin, duduk. Okay. Nanti kalau belajar orang alim kan, dia duduk, kemudian ada guru tu, kita pun duduklah tadah kitab dan sebagainya. Jadi itulah kesempatan yang Allah bagi kat saya dalam hidup ni. Sebab saya kalau nak cakap belajar ni saya malu, Din. Orang belajar ni dia adalah bukti dia kan. Bukti dia pandai. Dan saya tak pandai. Jadi saya nak cakap belajar, saya tak pandai. Jadi saya rasa itu satu penipuan lah. Selama Ustaz berceramah kan, ada tak pengalaman-pengalaman yang macam orang bila dengar ceramah Ustaz tu terjadi suatu perkara dalam hidup dia, like mungkin ada perubahan besar ke jadi? Saya cerita satu je lah, satu peristiwa lah. Kalau nak diceritakan terlalu banyak peristiwanya. Saya kongsikan satu peristiwa, satu anak muda yang saya tak nak sebut tempatnya. Jadi dia datang jumpa saya. Saat pertama kali dia jumpa saya. Dia datang jumpa saya. Perkataan dia apa, Taidin? Ustaz, boleh tak saya peluk Ustaz? Saya kata peluk lah. Tak ada tempat, tak ada istimewa pun badan saya ni. Tapi peluk lah. Saya boleh peluk kamu sebagai seorang ayah lah, saya kata. Dan saya peluk kamu sebagai seorang anak lah. Ketika dia peluk saya, mulutnya berada di telinga kanan saya. Ustaz, lembut je suara dia. Terima kasih tau. Saya kata kenapa? Saya dah semayang 5 waktu dah Ustaz. Nangis je, Din. Sebab apa Ustaz? Dia kata dulu dia tak semayang tu juga. Dan walaupun video pendek Ustaz, dia kata yang orang upload, saya tak ada TikTok daripada saya sendiri, tak ada. Yang saya usahakan sendiri ke tak semua anak-anak, kawan-kawan, anak-anak angkat saya, anak saya sendirilah. Saat dia cakap terima kasih Ustaz, hati saya luluh, Din. Luluh tu disebabkan, ya Allah, insan yang dulu tak pernah sujud dengan kau, hari ni dia sujud 5 waktu. Dan
saat saya jumpa dia kali kedua. Dan jumpa lagi. Ya. Kali kedua saya singgah tempat yang sama. Saya jumpa dia. Dia datang berlari kepada saya. Dia lagi tau, dia lari. Saya tengok macam anak saya lagi kat saya tau, Din. Kata Ustaz, saya nak bagi tahu satu benda boleh? Dia cakap apa tau? Saya dah mula belajar Quran dah, Ustaz. Allah. Nangis saya, Din. Saya cakap, rahmat kau luas Ya Allah, rahmat kau terlalu luas. Dan saat dia cakap perkara-perkara tu pada saya lah, saya cakap apa? Ya Allah, kau jadikanlah setiap apa yang ku buat ni serta masoleh. Mudah-mudahan mereka yang akan ku tinggalkan, mereka ni aku akan tinggalkan tau. Satu hari aku akan balik jumpa engkau. Dan mereka lah orang yang akan ku tinggalkan. Mudah-mudahan orang ni akan ingat saya tau, Din. Sekurang-kurangnya dalam doa deh. Dan masa tu saya tak mampu untuk semayang, tak mampu untuk sedekah, dan saya tak mampu untuk buat apa-apa. Maka saya berharapkan mereka lah yang akan kenang saya dengan asbab itu selepas saya tak ada. Kalau saya buat kerana duit, satu hari saya akan tinggalkan duit tu. Dan duit tu takkan boleh tolong saya pun. Betul. Kalau saya buat kerana orang, dan orang tu takkan boleh bantu saya, tapi saat mereka buat untuk diri mereka sendiri, dan mereka akan, saya rasa lah, mudah-mudahan Allah berikan mereka rahmat dan mereka akan ingat orang yang pernah tunjukkan kepada mereka jalan tersebut. Itu harapan saya. Kalau Ustaz baca tak komen-komen dekat TikTok? Kadang-kadang saya buka juga. Saya juga buka juga video-video yang dia orang upload kat situ. Kadang saya baca saya menangis, Adin. Sampai orang rumah saya kata, bang janganlah baca dah, kalau abang tak tahan, dia kata. Kadang-kadang komen yang saya menangis ni komen anak muda. Ustaz saya tak kuat. Dia kata, aku tak kuat lah. Dia kata, aku nak berubah, aku jatuh balik. Allah Ta'ala nak terima tak aku ni? Aku ni dosa banyak. Macam mana aku nak berubah? Allah. Jadi itu kadang-kadang saya bila baca-baca tu kan, ya Allah, cakap, kesian lah kat dia orang ni. Saya cakap, cuma saya ada doa je, Din. Saya cuma mampu kat tangan, ya Allah beri mereka kekuatan untuk mereka berubah jadi baik. Dan berubah ni cukup susah. Sebab saya banyak kawan lah. Dan kawan tu bukan di kalangan asatizah. Saya ada macam-macam golongan kawan saya. Saya ada kawan kelab malam. Saya ada kawan semua peringkat, Aidin. Oh, insyaAllah. Semua peringkat. Jadi bila mereka nak jumpa saya, mereka cakap benda yang sama. Zam, aku tak kuat lah, Zam. Dan aku nak berubah. Jadi kalau Idin lah, kalau kita lah kan, kalau saya duduk tempat tu, Idin seorang ustaz lah contoh. Saya jumpa Idin dan saya cakap tu, Ustaz, saya nak berubah tapi saya tak kuat. Kita cakap apa? Ya, kita akan bagi nasihat lah kat dia kan. Nasihat itu kadang-kala pada saya lah, cuma membantu saat pada ketika itu. Tetapi jika kita tidak terus berdoa untuk dia, sebenarnya itulah kekuatan orang mukmin. Doa, Ustaz. Ya, jangan berhenti berdoa untuk mereka yang sangat memerlukan.
Saya sebab kisah-kisah macam ni sebenarnya ada few yang saya pun jumpa juga Ustaz. Pengalaman saya sendiri juga. Ada anak muda yang tak reti nak solat kan. Kemudian belajar solat sebab dia tengok klip-klip video kan. Jadi benda tu pun sebenarnya membuatkan kita terharu tau. Dan bila kita mendalami ataupun kita buat sedikit research kan, anak muda zaman sekarang kan, diorang ni mungkin kerana cari hidup Ustaz, cara membesar sehingga menyebabkan mereka tidak membesar dengan agama. Jadi bagaimana nasihat Ustaz untuk anak muda yang mereka tidak membesar dengan agama tapi mereka nak dekatkan diri dengan agama? Ustaz nak beritahu supaya mereka ni tak putus harapan. Ini cuma pandangan seorang tua lah. Pandangan. Saya cakap dengan dia tu, saya bercakap sebagai seorang ayah. Saya nak letakkan title Ustaz saya kat tepi. Saya nak letakkan semua title. Saya bercakap sebagai seorang ayah. Jangan pernah malu untuk berubah. Dan jangan pernah untuk berputus asa dengan rahmat Allah. Kerana berubah untuk jadi baik itu bukan jalan yang senang. Benar. Kerana menjadi orang soleh itu mahal. Ya. Jadi sesuatu yang mahal bukan mudah untuk kita genggam. Jatuh bangun dalam kita menuju ke tempat tersebut, itu adalah fitrah. Bukan jatuh bangun tu yang dipandang. Tapi soalannya, kita mahu terus melangkah atau kita mengalah. Kemudian, kenapa kita selalu cepat mengalah dengan agama ni? Kenapa kita jarang mengalah dengan keduniaan? Bisnes jatuh bangun berkali-kali sebab kita rasa aku perlu untuk bangun. Kenapa dengan agama kita terlalu cepat mengalah? Allahu Akbar. Dan kenapa kita terus mengatakan aku lemah? Jadi sebenarnya untuk kita anak-anak muda lah, anak-anak yang nak berubah kan, satu, saya pesan kalau ada mak ayah, mintalah doa mak ayah. Kerana keberkatan pada seorang anak pada ibu dan ayah. Mungkin dengan jalan itu kita ada rahmat dan berkat dalam hidup. Dan yang keduanya, jangan lelah untuk berdoa. Kerana untuk kita jadi baik, tak ramai nak tolong kita. Tapi untuk kita berbuat dosa maksiat, terlalu ramai orang yang menyokong kita. Allah. Dan yang ketiga, walaupun kita malu untuk berada dalam zon kebaikan. Contohnya, kita nak ke masjid, malu. Sekurang-kurangnya, kita jangan tinggal sembahyang. Kenapa? Sejahat-jahat kita, kalau kita tak tinggal sembahyang, pada akhir perjalanan kita, kita tetap akan menemui jalan yang betul. Itu je lah nasihat saya yang saya boleh bagi, Din. InsyaAllah. Untuk masa ni lah. Cakap pasal doa kan Ustaz kan? Ada tak satu pengalaman Ustaz mana mungkin Ustaz diuji, bila Ustaz tadah tangan, Allah selesaikan masalah? Mungkin boleh memberi inspirasi supaya jangan putus asa untuk berdoa minta dekat Allah. Saya bercakap ni gini lah. Saya ada 3 sekolah tau. 3 sekolah. 3 sekolah dan 1 on progress dalam pembinaan. Sekolah saya tak ada yuran tu, Edin. Madrasah Ustaz buat tak ada yuran? Saya tak ada yuran. Bukan setahun 2 tahun, 30 tahun. 30 tahun dah tak ada yuran? Tak ada yuran. Total pelajar berapa orang Ustaz? Kadang-kadang naik 50, kadang-kadang naik 100, kadang ikutlah. Jadi macam mana Ustaz boleh cover kos semua? Jawapannya pada soalan ni, Din. Doa. Yap. InsyaAllah. Ini yang saya nak kena belajar ni Ustaz.
Belajar doa ni. Sebenarnya apa yang kita minta dan bila masa kita minta. Dan apa yang perlu kita minta. Bagaimana cara kita meminta. Sebenarnya kita tahu, tapi kita tak nak melakukan perkara yang betul. Okey, beginilah. Saya bagi contoh dalam kehidupan ni lah cukup. Yeah. Sebab bukan orang alim, saya bercakap tentang hidup. Kita kalau mak kita sayang kita, kita perlu tak minta berkali-kali? Tak. Kita cuma cakap, mak, boleh tak tolong abang tengah susah. Mak kita akan terus cakap, abang nak pakai berapa? Apatah lagi kita dengan Tuhan. Saat kita meminta, kita kena tanya bagaimana hubungan aku dengan Tuhan. Begitulah seorang anak, dia akan terlalu yakin permintaan dia, mak dia akan kabulkan. Kerana dia tahu bagaimana hubungan dia dengan mak dia. Kerana apa tahu? Pada ibu ni, dia ada kasih sayang. Pada ayah, dia ada pengorbanan. Dan pengorbanan dan kasih sayang adalah satu sahabat yang tak boleh dipisahkan. Jika ada kasih sayang tanpa pengorbanan, kasih sayang ini akan hilang. Jika pengorbanan tanpa kasih sayang, pengorbanan ini akan lenyap. Kuasa doa sebenarnya hebat. Dan cuma kita percaya tak percaya. Ada satu kalam ulama, Aidin, pertolongan Allah tu datang sebanyak mana kita yakin dengan dia, sebanyak itu datang pertolongannya. Sebanyak mana kita percaya dengan Allah, sebanyak itulah datang pertolongan Allah. Sebab mana percaya pada Allah, sebenarnya itu akan datang pertolongan Allah. Jadi selama 30 tahun tu memang doa, Ustaz. Tu nak buat apa lagi? Allah Akbar. Ada je Allah bagi rezeki itu dari jalan yang tak pernah sangka, Ustaz. Saya tak ada duit, Aidin. Saya tak ada duit dan saya bukan orang kaya. Tapi saat saya perlukan perkara tersebut dan perkara tu ada. Jadi saya nak jawab macam mana dan tak ada jawapan dalam perkara ni, Din. Alhamdulillah, tak ada tunggakan, tak ada hutang. Dan alhamdulillah Allah cukupkan banyak perkara dalam hidup. Sebab sekarang ramai anak muda kan cakap tentang doa, cakap tentang rezeki, bagaimana ustaz boleh selesaikan masalah ataupun perkara-perkara yang ustaz tengah hadap sekarang dengan doa kan. Bagaimana dengan anak-anak muda yang ya umur 25 berkahwin, 26 berkahwin, diuji dengan rezeki, ustaz. Bagaimana nak buat mereka yakin rezeki Allah tu, ya Allah akan bagi rezeki punya, Allah tak akan tinggalkan kita. Kadang mereka ni putus asa disebabkan hal-hal rezeki sehingga bercerai-berai dan sebagainya. Apa nasihat ustaz? Okey. Sebenarnya kita kena tanya kenapa kita kahwin. Satu persoalan tu. Okey. Dan cara mana kita kahwin? Aku kahwin dengan dia sebab apa? Sebab cinta. Dan cinta tu akan hilang. Kenapa cinta tu akan hilang? Kerana pasangan ni selalu dia melihat akan kebaikan pasangan. Dia tak pernah pun melihat akan kekurangan. Dan fitrah manusia, 1000 kebaikan dia akan hilang tatkala ia menemui satu kesilapan. Satu. Kecantikan. Cantik biasanya akan luluh. Tak lama. Tak lama, 2 tahun kahwin cukup lah. Yang kurus jadi badan besar. Cantik, awak dah tak cantik. Sebenarnya aku kahwin ni kerana apa Dan jika dia ada jawapannya dalam diri dia, maka itulah dia akan perolehi dalam perkahwinan dia. Sebenarnya setiap orang ni ada rezeki yang telah dibahagikan oleh Allah. Dan berkatnya suatu keluarga, di situlah
yang dijadikan yang dalam doa kita selalu kita baca tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini persoalan dia. Kita jadi tak suami yang bertakwa? Kerana apa tahu? Orang selalu baca ayat si Budina ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cukup dua ni. Kenapa aku ada masalah? Jangan lihat masalah. Lihatlah ketakwaan. Kenapa rezeki aku tak nak cukup? Jangan lihat pada rezeki. Selesaikan ketakwaan. Maka rezeki akan selesai. Ini kerana Allah tak pernah bohong kita, Aidin. Allah tak pernah berbohong pada hamba-Nya. Benar. Engkau selesaikan takwa, Dia akan selesaikan masalah engkau. Kau selesaikan takwa, Dia akan selesaikan rezeki engkau. Jadi kenapa aku tak pernah cukup? Pernah tak kita tanya, setiap permintaan Tuhan, aku cukupkan tak? Allah. Yalah, solat awal waktu tak? Berjemaah tak? Pergi masjid tak? Kan? Pada saya anak-anak muda, pada saya lah. Pada saya anak-anak muda sekarang, kalau dia tak mampu pergi masjid pun, Nidin, jika dia mampu semayang, satu kemenangan besar pada seorang anak muda. Walaupun dia tidak mampu untuk menyempurnakan sesuatu seperti mana orang lain menyempurnakan, cukuplah pada saya jika dia ada perkara tersebut. Sebab apa, Ustaz? Kerana dia tak pernah meninggalkan perkara tersebut dalam hidup dia. Cukuplah. Kita ada kereta. Ya. Tak perlu pun kita ada Porsche. Betul. Cukuplah dia ada kelisa. Kerana dengan Porsche itu juga, dia boleh sampai di tempat yang dia tuju. Dia ada kelisa, dia tetap sampai. Yang penting dia ada kereta. Begitulah. Bagi mereka, anak muda sekarang, dia tak mampu jadi orang yang lebih baik. Tapi aku mahu jadi orang yang lebih baik. Aku tak mampu nak pergi masjid. Sebab kadang-kala datang satu perasaan, aku bukan orang baik. Mampu tak orang masjid terima aku? Saya pernah jumpa ada satu budak. Dia tak nak sebut di mana. Rambut dia colour tau, Aidin. Colour. Kemudian dia pakai jumpa Ustaz. Dia pakai rantai, dia pakai bengkel. Badan dia peluh-peluh masa tu. Dia datang jumpa saya, Ustaz nak tangkap gambar boleh? Boleh. Dan last sekali dia salam saya. Saya peluk dia tau. Dia tak minta peluk, tapi saya peluk dia. Dia cakap, Ustaz jangan peluk saya. Saya tanya kenapa? Badan saya kotor, dia kata. Badan saya peluh-peluh ni, Ustaz, kotor, dia kata. Saya cakap dengan dia, perlu tak saya memilih, jika kamu bersih, saya peluk kamu, dan saat kamu berpeluh dan kotor, saya hindari kamu. Saya jawab apa? Dia tak boleh nak jawab. Dan lalu dia kata, peluklah saya, Ustaz. Dan jika saya memilih, maka saya bukan orang yang layak untuk kamu salam. Saat kamu berpeluh, kamu tetap insan yang sama. Saat kamu bersih, kamu tetap insan yang sama. Lalu saya tanya dia, maaf tau kalau saya tanya, semayang tak? Kita semayang, Ustaz. Tapi macam ni keadaan saya. Saya niat dah, Ustaz. Saya nak tinggalkan semua benda ni. Tapi saya tak mampu. Saya kata, selagi kau tak tinggal semayang, masih ada ruang untuk kau berubah. Dan kau takkan mampu untuk ubah diri kau. Tapi sampai satu masa, Allah akan ubah diri kau saat masa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Percayalah. Jadi apa reaction dia time tu, Ustaz? Dia sedih lah, Izin. Dia sedih. Sedih, dia tengok muka saya dan dia lambai saya. Dan saya rasa
saya rasa gembira. Alhamdulillah. Saya rasa gembira, saya rasa terasa macam benda best tau. Benda best yang berlaku dalam hidup kita Tuan Aidin. Macam itulah. Kalau Ustaz tak kisah untuk kongsi kan, Ustaz ada tak apa-apa amalan rahsia yang Ustaz tekankan sangat dalam kehidupan? Sebenarnya saya ni bukan jenis orang baik, orang yang beramal ke tak ada Aidin. Cuma daripada saya muda sampai sekarang, kisah dia begini lah. Kisahnya guru saya ni, dia semasa saya belajar, dia tak bagi tahu kalau anak murid dia berniaga, cari duit sampingan, dia tak bagi tahu. Kenapa Ustaz? Dia kata engkau percaya tak, dia kata orang yang mengajar dan orang yang belajar, Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Masa saya pergi tu, saya ada anak 3 tau. Anak 3, anak saya minum susu, anak saya pakai pampers masa dekat Mekah dululah. Air pun masa tu kena beli. Seminggu sekali RM50. Bila dia cakap macam tu, dia kata siapa yang meniaga anak murid dia, dia bukan murid saya. Jadi saya pun takut Tuan Aidin. Saya jadi takut. Dia cakap, ya Allah, boleh tak tunjuk aku satu jalan? Besoknya saya pergi jumpa dia lagi. Saya kata, macam mana ya saya nak buat benda ni? Kalau kau tak yakin dengan Nabi, buat apa kau belajar ilmu agama, dia kata. Tapi guru saya ni, dia best tau Aidin. Bila dia cakap macam tu, dia kata apa? Kata, Zam, boleh tak kau jangan tinggalkan selawat, dia kata. Setiap lepas subuh 500 kali. Dan amalan itulah yang saya buat daripada dulu sampai sekarang. Dan saya cukup tenang. Masa saya mengaji dulu, saya pun tak tahu datang mana duit. Anak saya tak pernah tak pakai pampers. Anak saya cukup dengan susu dia. Saya sendiri pun, saya kata, ya Allah, sebenarnya inilah besarnya seseorang apabila dia yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh masyaikh dia. Maksud saya beginilah, bukan apa yang disampaikan itu kita terima walaupun salah. Benda tu kan, dan dalam hadis pun disebut siapa yang selawat sekali mendapat 10 rahmat. Kan kita tak tahu rahmat apa. Tapi saya percaya, dan itu yang saya lalu sampai hari ini. Kalau Ustaz tengok diri Ustaz yang sekarang kan, kemudian mungkin Ustaz terbayang 5 tahun ke 10 tahun akan datang, Ustaz rasa apa yang Ustaz akan jadi apa lah 5 ke 10 tahun akan datang? Saya sendiri pun tak tahu lah Aidin. Yang saya tahu, saya nak balik menemui Allah. Yang tu je. Saya tak fikir apa perancangan saya 5 tahun ke 6 tahun akan datang. Tapi hari ini saya masih berfikir lagi. 6 tahun akan datang, bagaimana saya nak balik menemui Tuhan. Dan bagaimana Allah terima aku. Yang tu je dalam kepala otak saya ni. Saya tak fikir saya nak luaskan empire ke. Mungkin sebab umur saya adalah umur yang sedang menanti perkara tersebut. Jadi tak ada dalam perancangan hidup saya, perancangan madrasah ke apa pun tak ada. Cuma setiap hari saya akan fikirkan bagaimana untuk aku balik menemui Tuhan. Apakah aku disambut dalam keadaan yang baik? Apakah aku dapat senyuman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu je yang ada dalam kepala saya ni, Din, tu je. Lain tak ada. Dalam dunia dakwah ni, apa cabaran yang Ustaz pernah hadapi?
yang Ustaz ingat sampai sekarang, yang Ustaz rasa besar dan boleh jadi pengajaran untuk orang lain? Sebenarnya tak semua pun orang akan suka kita, Idin. Ya. Nah, siapa pun kita. Ya. Walaupun kita cakap perkara yang betul, tak semua orang boleh menerima perkara itu betul. Betul. Cumanya bagaimana kita menangani keadaan tu. Macam mana kita hadap benda tu. Jika kita buat ni kerana manusia, Ya. kita takkan pernah berhenti untuk berfikir. Berfikir macam mana aku nak puaskan hati dia. Dan itu yang buat kita penat. Kerana kita takkan boleh puaskan hati semua orang di sekeliling kita. Jadi belajarlah untuk tidak penat. Dan belajarlah untuk tidak yang membebankan diri sendiri dan fikiran sendiri. Jadi benda tu kan kita akan jadi tenang. Dan sebenarnya dalam cabaran dakwah ni siapa pun. Lagi-lagi zaman terkini. Macam-macam lah. Perjalanan yang perlu ditempuh kan. Cumanya pada saya cara penyelesaiannya adalah diri kita sendiri. Dan kita kena tahu aku buat ni untuk apa, kerana apa. Dan kita bila bercakap, kita tak mampu untuk buat orang mendengar. Dan kita tak mampu untuk buat orang faham. Tapi kita mampu untuk bercakap. Dan kita tak mampu untuk buat orang menerima setiap perkataan kita. Maka di situ ada satu jalan keluar, Aidin. Apa dia, Ustaz? Allah. Kita berharap apa yang kita buat, Allah akan memberikan perkara tersebut pada mereka. Dan aku tak mampu untuk memberikan semua perkara itu. Jika engkau tidak memberikan perkara itu pada orang di sekeliling aku. Nampak tak itu? InsyaAllah. Ya betul, cabaran. Itu antara cabaran yang saya rasa dalam dunia dakwah ni memang sangat besar dan ramai orang hadap, Ustaz. Sebab ya, tak semua orang boleh terima kita. Tak semua orang boleh faham kita. Tak semua orang boleh ambil perkataan kita tu, dan ada orang dah ambil perkataan kita dan jadikan sebagai pengajaran. Ada orang dah ambil perkataan kita untuk jadikan sebagai bahan untuk jatuhkan kita. Jadi insyaAllah. Saya suka jawapan Ustaz. Kita tak boleh fahamkan semua orang, Allah yang fahamkan. Kita tak boleh buat orang terima kita, tapi Allah yang akan buat perkara tu. Dalam dakwah ni, siapa kawan baik Ustaz? Mungkin Ustaz-Ustaz selebriti yang lain. Sebenarnya saya tak ada kawan yang rapat dalam hidup saya. Daripada saya muda sampai sekarang, saya sendiri. Tapi saya banyak keluarga, Jin. Itu kadang-kadang orang terkejut. Bila duduk dengan saya, terlalu ramai sangat orang panggil saya ayah. Oh, sana ayah, sini ayah, tinggal. Saya tak ada sahabat yang rapat. Tapi saya ada keluarga. Walaupun bukan daripada darah daging saya. Tapi mereka adalah anak-anak saya. InsyaAllah. Mana pelajar-pelajar madrasah. Dia orang panggil saya ayah. Saya tak ada madrasah saya tak ada guru luar. Saya tak ada guru luar. Saya tak ada pekerja luar. Staff saya bukan staff lah, saya tak panggil staff lah. Yang berkhidmat dengan madrasah saya takut dia orang kecil hati. Yang berkhidmat dengan madrasah saya, daripada tukang masak sampai guru, semua anak murid saya. Semua ex-student saya. Mereka yang belajar dengan saya dulu umur 10 tahun. Sekarang mereka dah umur 40 dah. InsyaAllah. Mereka lah yang itu yang saya kata, saya cakap dengan Edin kan. Apa yang kita bagi, itu yang kita akan terima. Saya tak pernah minta yuran kat mereka. Hari ni dia orang berkhidmat dengan saya. Dia orang tak pernah tanya berapa gaji dia orang. Dia orang tak pernah tanya berapa sagu hati dia orang.
InsyaAllah. Jadi apa yang kita pernah bagi, itu yang kita akan terima. Tapi hidup mereka tak susah pun. Mereka ada motor macam orang lain, mereka ada kereta macam orang lain, mereka ada anak macam orang lain. Allah mudahkan semua, Ustaz. Itulah Allah mudahkan segala urusan hidup mereka, kerana mereka juga telah memudahkan urusan orang lain. Dan janji Allah itu pasti. Saat engkau mudahkan urusan orang dengan ikhlas, tanpa engkau pernah meminta balasan, Allah akan mudahkan urusan engkau. Setiap apa yang telah engkau tolong dan engkau bantu, tanpa engkau meminta sesuatu balasan daripada dia, dan kau akan menerima bantuan itu juga dan balasan itu juga tanpa engkau pernah meminta. Ini kehebatan ikhlas, Idin. Yeah. Tapi nak dapat ikhlas tu susah kan? Yeah. Susah nak dapat ikhlas itu susah, sebab amalan ikhlas ini yang dinilai direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau susah dapat ikhlas, Ustaz, macam mana nak usaha atas ikhlas tu? Sebenarnya macam inilah. Saya pernah tanya soalan dengan guru saya. Dia kata, belajarlah untuk ikhlas sehingga engkau menemui keikhlasan. Maksudnya, Ustaz? Selagi engkau tak temui keikhlasan itu, kau teruslah lakukan perkara yang tidak ikhlas walaupun kau sakit. Dan saat engkau melakukan perkara kebaikan, walaupun kau masih tidak ikhlas, kau jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Kerana satu hari kau akan menemui keikhlasan itu. Boleh bagi contoh? Contoh Okay. yang mudah sikit, Ustaz. Macam mana contoh yang mudah? Okay, Idin. Okay, Idin. Idin nak cari makan sedap. Sekali cari ke banyak kali cari? Banyak kali ya. Dan banyak kali cari, akhirnya Idin akan bertemu dengan makanan yang betul kena dengan tekak Idin. Betul? Begitulah keikhlasan. Okay. Kita suka makan steak. Contoh, pergi kedai ni tak kena. Pergi kedai ni tak kena. Bukan masakan dia tidak sedap, tapi tidak kena dengan tekak kita. Sampai berkali-kali kita cari, akhirnya kita menemui yang ni is the best. Begitulah perjuangan untuk kita menemui keikhlasan. InsyaAllah. Mana maksudnya terus buat lah, Ustaz? Jangan pernah berhenti. Okay. Ustaz, cerita sebab Ustaz cakap tentang nak balik pada Allah tadi kan. Macam mana kita nak tahu, Ustaz, apa yang kita buat ni Allah betul-betul redha? Baik. Sebenarnya tu dilema saya, Ustaz. Saya buat konten, saya buat podcast, saya buat buku, saya menulis buku. Okay. Sebenarnya jangan pernah tanya. Jangan pernah tanya apa Allah akan bagi aku. Tapi bertanyalah apa yang akan kuberikan kepada Allah. Jangan pernah tanya, ya Allah engkau redha aku ke tak? Tapi bertanyalah, apa yang aku buat dalam hidup ni, apakah perkara yang Allah redha? Jangan pernah bertanya, bila engkau ingin kabulkan doa aku. Tapi teruslah berdoa. Kerana pertanyaan itu akan menjadikan kita kecewa dan putus asa. Baik. Takkan tak ada tanda? Ada. Saat diri kita diberikan kebaikan,
dan orang sekeliling kita juga mendapat kebaikan. Tandanya yang paling kita senanglah nak tengok. Kita tenang, Idin. Apa yang Idin buat dalam hidup ni, Idin akan tenang. Idin ada harta, Idin tenang. Idin ada kawan, tenang. Kita ada apa sekalipun dalam hidup ni, Tenang. ya, itu tanda Tuhan redha kita. Jika kita ada semua dalam hidup kita, tetapi kita gelisah, sebenarnya itu bukan kehidupan. Kita kaya tapi kita gelisah. Kita ada nama tapi kita gelisah. Semua orang attack kita. Sebenarnya apa guna nama tu? Yeah. Sebenarnya hakikat hidup adalah sakinah. Dan hidup ni sebenarnya diukur dengan keberkatan. Dan kalau nak tahu berkat tak berkat, bukan dengan duit yang banyak. Bukan dengan nama yang besar. Bukan dengan pangkat yang tinggi. Tapi diukur dengan sakinah, ketenangan. Kita tenang tak? Kalau aku tenang menghadapi hidup ni, itulah tanda keberkatan dan keredaan. InsyaAllah. Ustaz tak ada keluarkan buku sendiri ke? Tak. Saya bukan jenis orang macam tu. Ustaz tak menulis buku? Saya sebenarnya hidup saya suka menyendiri, Idin. Ya. Sebab itu saya kata, kenapa saya terima podcast ni? Itulah sebenarnya. Dan saya tak ada jawapan. Sebenarnya saya memang tak suka majlis formal. Saya tak suka keramaian, majlis yang ramai-ramai orang. Sebab saya tahu siapa diri saya dan saya kenal siapa diri saya. Dan saya orang bodoh. Saya, macam Idin, pada saya beginilah. Orang miskin yang nak duduk di majlis orang kaya, saya rasa malu. Dan sampai hari ni saya rasa saya miskin. Orang miskin yang pakai cupang camping, yang nak hadir di majlis orang kaya. Sebab itu saya tak suka duduk majlis ramai-ramai, macam majlis kasidah ramai-ramai, ada figure-figure yang besar. Sebab saya rasa saya orang miskin. Dan saya tak layak duduk dengan dia orang. Dan memang panggil saya macam ni, saya lebih suka duduk rumah dan saya takkan keluar rumah. Ya. Mana kalau tak ada program duduk rumah? Saya kat rumah je. Satu hari saya kat rumah. Sampai adik saya pun tak tahu saya ada kat rumah. Ya ke? Saya tak keluar, Idin. Ya ke? Dan saya memang orang yang macam tu lah. Tapi tak katalah saya tak sosial. Saya bercampur dengan orang juga. Campur ke kawan-kawan semua. Tapi lebih banyak menyendiri lah. Faham. Mana beruzlah lah. Tak ada uzlah pun. tak ada. Istilah menyendiri lebih bagus lah. Kalau uzlah ni nampak macam baik kan. Nampak macam orang soleh. Macam baik-baik macam tu kan. Saya suka menyendiri menyendiri macam tu. Wow. Dia nak kena belajar banyak tasawuf dengan ustaz ni. Tak ada, saya tak pandai, Din. Idin carilah orang yang lebih layak untuk pandu hidup kita. Saya sendiri pun belajar dengan Idin pada malam ni. Saya dalam kereta tadi pun saya beritahu, saya nak jumpa Idin dan saya nak belajar siapa Idin dan apa yang saya boleh bawa balik daripada podcast ni untuk saya belajar lagi. Dan saya belajar untuk diri saya lain. Saya akan terus belajar dan terus belajar. Ustaz tak pernah tahu saya dekat ni. Saya pun media. saya tak nak tahu pun. Bila anak-anak beritahu kan. Kadang-kadang ada komen-komen dekat tu kan anak-anak, ya orang ni macam ni ya, orang ni okey ya ke. Saya bukan jenis explore sangat. Saya ada telefon, saya jawab WhatsApp je. Tu je. Jadi bila Ustaz dah jumpa saya depan-depan ni, apa yang Ustaz pandangan boleh, saya? apa Ustaz boleh describe? Tak ada apa saya nak describe. Saya nak beritahu yang kamu orang baik dan teruslah berbuat baik. Jadilah anak yang baik. Amin. Mungkin yang terakhir Ustaz. Kita dah pukul 10.30. Kita mula pukul apa ni? 9.20.
Yang terakhir ni apa nasihat Ustaz untuk kita semua akan kembali kepada Allah. Apa nasihat Ustaz untuk orang muda supaya beringat tentang kita nak kembali kepada Allah dan preparation kita untuk kembali kepada Allah? Jawapan saya pendek ya Idin. Teruslah menjadi baik dan jangan pernah lelah untuk berusaha menjadi baik. Dan jangan pernah kecewa dengan hidup ni kerana kita ada Allah. Dan Allah tak akan pernah tinggalkan kita. Dan Allah sentiasa dekat dengan kita. Walaupun kita merasakan dia jauh. Sebenarnya bukan Allah itu jauh. Tetapi kita yang menjauhi diri daripadanya. Dan dia tak pernah tinggalkan kita. Dan dia sentiasa memandang hamba-Nya. Dan Allah menunggu kita untuk kita meminta pertolongannya. Dan setiap hari Allah tunggu kita. Dalam hadis Qudsi disebutkan 2/3 malam. Kalau kau minta dengan aku, sebenarnya kau ada masalah apa ni? Kalau seorang ayah yang bercakap, dia tunggu tahu anak dia. Kenapa saya cakap macam ni, Din? Kenapa saya cakap ayah? Ayah ni dia tak pernah tunjukkan sikap dia. Selalu yang tunjukkan sikap ni mak. Mak yang selalu nampak macam caring. Tapi ayah ni tak. Sebenarnya ayah ni dia sentiasa tunggu tahu anak dia. Anak aku nak datang jumpa aku tak? Anak aku nak beritahu tak masalah dia dengan aku? Kadang-kadang ketika kita ada masalah kita pergi dengan mak. Sebenarnya ayah kita dia berharap pun walaupun dia tak tunjukkan kasih sayang. Dia berharap anak dia akan datang kat dia, ya abang ada masalah. Sebenarnya dia nak dengar. Cuma kita merasakan ayah kita macam ni. Apatah lagi antara kita dengan Tuhan. Laisa kamislihi syai'un. Saya bagi satu contoh supaya kita faham. Kita yang selalu merasakan Allah tak pedulikan kita. Dan Allah tunggu kita setiap malam ni. Dia nak dengar perkataan kita, ya Allah, aku ni sebenarnya ada masalah. Aku sini tak boleh selesai. Boleh tak engkau selesaikan masalah aku? Tak perlu pun susunan kata yang terlalu rapi, terlalu tersusun. Bercakaplah dengan bahasa kita, iaitu bahasa hamba. Allah faham bahasa hamba. Bercakaplah dengan bahasa yang benar-benar tulus untuk meminta. Apa salahnya dia 2/3 malam, tak perlu pun kita nak sembahyang sunat. Kita kenal siapa kita. Cukup dengan kita taruh tangan, lalu kita meminta, ya Allah, aku susah. Boleh tak kau tolong aku? Ya Allah, aku nak jadi orang baik. Boleh tak kau tolong aku? Aku tak kuat. Berkali-kali aku usaha tapi aku tetap jatuh. Boleh tak kau tolong aku? Boleh tak kau bimbing aku? Kita berharap dengan doa itu Allah dengar. Ya Allah, sekarang aku tak ada kerja, aku tak ada sumber rezeki. Boleh tak kau tunjukkan aku dan kau perbetulkan diri aku agar aku boleh keluar daripada masalah ini. Jangan minta petunjuk manusia, kerana setiap petunjuk manusia ada petunjuk yang berbeza. Tapi mohonlah petunjuk Tuhan dan ikutlah akan petunjuknya. Kerana petunjuk Tuhan tidak pernah khilaf. Jika saya salah apa yang saya cakap, mintalah semua orang betulkan. Kerana saya ni tak pandai. Saya mengakulah, Din, saya tak pandai, saya bodoh dan saya orang jahat dan saya dosa banyak. Itu pengakuan saya pada akhir soalan ini. InsyaAllah. Saya rasa ini first time saya jumpa Ustaz depan-depan. Dan apa yang saya rasa melalui perkongsian Ustaz ni satu pembuka mata dan pembuka hati, Ustaz. Sebab kadang-kadang walaupun kita belajar kan, kita belajar dan memang kita kena sentiasa diingati, Ustaz. Kita tahu perkara tu, memang kita perlu sentiasa diulangkan banyak kali.
Dan even kita belajar tapi ada perkara yang memang ada satu sesi tu memang perlukan peringatan yang macam ni supaya akhirnya kita sedar. Macam tu lah Ustaz. Banyak saya dapat ini. Ya ke? Ya. Sebenarnya tak ada apa pun ni Din. Saya cakap kosong je. Saya letak dia seperti orang gila yang bercakap tidak ada punca. Allah. Saya letakkan diri saya lah. Saya letakkan diri saya seperti orang gila yang bercakap tidak ada punca. Dan dia sendiri pun tak tahu apa tujuan dia bercakap. Tapi kadang-kala orang yang dengar perkataan orang gila ini, dia kadang-kala dia rasa perkataan itu dia boleh gunakan untuk kehidupan dia. Walhal dia seorang gila. InsyaAllah. Ya Ustaz, terima kasih sudi datang podcast hari ini. Sama-sama Saidin. Ada rezeki boleh datang lagi. Saya tak boleh beri jawapan kerana saya tak nak buat janji. Okey. Dan jika ada takdir Allah dan jika ada keizinannya, insya-Allah kita jumpa lagi. Okay. Tadi saya rasa macam saya terpotong cakap Ustaz. Terima kasih sebab apa? Terima kasihlah sebab Idin jemput saya dan terima saya. Orang yang tak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Terima kasihlah sebab panggil orang yang tak tahu hala. Maknanya siapa orang ni? Orang yang tak ada autoriti, tak ada apa-apa, tak ada kelayakan. Tapi Idin masih percaya untuk panggil saya bersama dengan Idin dalam podcast ni. Sebenarnya saya sangat terharu lah Ustaz sudi datang. Sebab saya yang patut rasa yang saya ni tak ada apa-apa. Terima kasih. Tapi Ustaz sudi terima dan sudi untuk datang. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi asbab hidayah seluruh umat, seluruh alam, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan ada kebaikan. Tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Jadi asbab kebaikan untuk saya jugalah sebagai orang yang menyebarkan video ni. Kebaikan di akhirat nanti, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, terima kasih dan kita jumpa untuk episod akan datang dalam siri Nada Bermakna. Dan saya nak ingatkan podcast ni sekadar perkongsian. Jadi janganlah serius sangat sebab kadang Ustaz, diorang ni rasa macam kenapa tak study dulu tentang panel kita. Maknanya yalah semua benda nak tanya. Takkan tak tahu. Faham. Jadi kita nak berkenalan dalam podcast macam tu. Sebab ada podcast sebelum ni episod dengan Abang Ropi pelawak. Baik. Mana dia orang kata, Idin tak kenal Abang Ropi kot. Kenapalah host macam ni tak study background Abang Ropi semua. Abang Ropi tak kenal. Sedangkan kita kenal tapi nak berkenalan dalam podcast sebab ramai lagi yang tak kenal macam tu lah. Jadi mudah-mudahan kita bertemu dalam episod akan datang. Komen nak tetamu siapa, kita akan usahakan untuk dapatkan untuk kalian insyaAllah. Ya Ustaz, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.